Hello everyone, welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Now we are Putrajaya International Convention Center for the World and Fabulous, the K-Pop Master Asia 2036 edition. Beside of me, we have the grand winner for junior category, none other than Siti Aisyah, that represent our beloved country Malaysia for this time. Congratulations, Syabas, Tanya. Okay, so mungkin Aisyah boleh ceritakan apa perasaan Aisyah apabila memenangi title grand winner for junior category. Saya rasa gembira Okay, so kepada siapa Aisyah ingin berterima kasih? kepada ibu dan keluarga. Apa yang Aisyah ingin lakukan dengan title ini? Saya ingin promosikan The K-Pop Master Asia kepada orang di luar sana agar menyertai pertandingan ini, dan saya rasa sangat happy dapat memenangi dalam pertandingan ini. Okay Aisyah, kepada siapa anda ingin berterima kasih setelah anda memenangi title ini? Saya ingin berterima kasih kepada pihak organizer kerana telah memberikan saya kemenangan ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada ibu saya kerana telah banyak membantu saya dalam proses pertandingan ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada coach saya, Kak Melissa, kerana telah banyak membantu saya di dalam pertandingan ini. Terima kasih semua. Okay, congratulations once again to you. So hopefully you love and happy, rasa gembira dengan title ini. Semoga anda maju jaya di masa akan datang. See you again. Bye-bye.